di atas jalan raya, utamakan keselamatan. Ingatlah orang yang tersayang. Perjalanan selamat. Pasti perayaan berbeza bermakna. Rumah terbuka meriah dengan betul keselamatan rumah. Pastikan tun etik tutup sebelum pergi. Beraya pun tenang, hati tak bimbang. Barulah raya kita menjadi. Di samping itu, jangan lupa mereka yang kurang bernasib baik. Santuni yang ibu, ziarah yang jauh. Beratkan silaturahim, gembirakan semua. Sucikan jiwa bersama. Syawal tiba lagi, tanda kemenangan selepas sebulan berpuasa. Semoga Aidilfitri ini penuh keberkatan dan kasih sayang untuk semua. Lapangkan hati menerima kemaafan. Maaf dari hati. Syawal ini semoga terus diberikan kebaikan. Terima kasih atas kebersamaan yang terjalin. Kau akan terus menimai bakti demi amanah ayahanda dan bonda. Kemaafan di pohon. Salam Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya berkata kepada ucapkan selamat menyambut Aidilfitri. Kita tahun ini paling seluruh kami anak berada seluruh Malaysia yang berada dalam rancangan maupun berada dalam rancangan kereta kembali ke rancangan masing-masing berhati di jalan raya dan juga rahsikan masyarakat dan juga rahsikanlah kawan-kawan sahabat-sahabat dan juga ahli keluarga yang berada di rancangan kereta masing-masing dengan jumlah dan juga perempuan. Raya pada kali ini kita dapatkan upah pentingnya keberkatan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun. InsyaAllah sama dengan Aidilfitri Pahang Darul. Kami anak Fedah Wilayah Mempaga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Ini 3 kali payment. Beraya pun tenang, hati tak bimbang. Barulah raya kita menjadi sekali lagi. Tak sama. Hujung. Okey, ringgit. Saya tunggu ringgit ke tak ringgit? Tunggu tengok tak? Adi sikit ya? Sana. Sikit lagi kot. Mana ke? Okey. Sucikan jiwa bersama. Kan cantik. Dia bukan percaya tompek.